Saya balik daripada England, takkan kerja saya order kopi Kopi, dengan teh kan. Datuk, satu benda yang capture saya tadi macam mana daripada JKL Datuk dipindahkan ke Jabatan Perdana Menteri? Sebenarnya bukan kerana qualification. Sebenarnya saya komplain. Saya tak ada kerja. Saya tak ada kerja. Okey. Sebenarnya saya malu nak cerita lah. Masa dekat JKL tu, bos saya suruh saya pergi order kopi untuk meeting. Untuk meeting kan. Jadi saya pun tak apalah, saya order lah pergi. Saya kata lagi next week kita ada meeting ni. Please hantar kopi dengan kuih-kuih lah dekat mesyuarat. Okey, Datuk. Tapi bila mesyuarat saya tak dapat masuk. Tak dapat masuk. Saya tak masuk. Jadi saya rasa saya balik daripada England, takkan kerja saya order kopi dengan teh kan. So jadi this is not fair. So I complain lah. This is unfair. So somehow I managed to get to Prime Minister Department, and there very busy daripada pagi sampai petang. non-stop. Memang banyak kerja betul-betul. Yeah? We had to prepare paper for the Prime Minister. Okay. Anytime where Prime Minister needs to go anywhere, we have to prepare paper. Okay. Reports. Jadi I ni sebagai engineer yang bawah sekali, jadi kita yang buat kerja lah. But it's good. Sebenarnya sungguh pun dia kerja kuat, tapi sebenarnya ia ni membina saya, membina kita untuk jadi orang yang lebih baik di dalam kerjaya kita. Betul, Datuk.